Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita berada di Perpustakaan Raja Tun Uda di mana ia merupakan salah satu perpustakaan yang sangat moden dan popular di negeri Selangor. Ia terletak di Shah Alam. Mari kita lihat. Bermula daripada pintu masuk ini, tempat ini sudah menampakkan suasana yang moden, tenang dan sangat menarik untuk dikunjungi. Mari kita lihat apa yang ada di dalamnya. Hai semua, untuk pengetahuan semua, perpustakaan ini telah beroperasi pada tahun 2011. Ia telah berkembang menjadi salah satu pusat pembelajaran utama di Selangor dengan pelbagai kemudahan moden yang disediakan menjadi ruang interaksi ilmu bagi kegunaan semua peringkat umur. Di sini juga menunjukkan bagaimana perpustakaan ini ditubuhkan. Itulah wajah Raja Tun Uda. Bagi tugasan pengajian Selangor, kami telah memilih perpustakaan ini kerana ia merupakan pusat ilmu dalam komuniti. Tempat ini dipilih untuk menyelami manfaat dan juga kepentingan kepada masyarakat dan juga kepada kami sebagai seorang pelajar. Cantik dan selesa kan ruang-ruang dia? Ada Unisel lah. Dalam video ini, saya akan membawa anda ke beberapa stesen yang menarik di dalam perpustakaan ini, di mana setiap stesen menunjukkan fungsi dan kelebihan yang berbeza. Hebatnya perpustakaan ini, ia memiliki 6D and 3D bilik teater. Best, tapi kalau nak masuk, kita kena minta permission daripada kaunter hadapan. Baiklah, sekarang ini saya berada di tasik yang berhampiran dengan Pustaka Raja Tun Uda. Jadi, apa yang kita boleh lihat di sini, perpustakaan ini bukan sahaja menyediakan tempat untuk kita membaca buku dan mencari ilmu, tetapi ia juga menggabungkan hubungan kelestarian alam di mana kita boleh berehat dan juga beriadah di sini. Terdapat juga kafeteria yang disediakan untuk kemudahan para pengunjung. Di sini, pengunjung boleh mendapatkan makanan dan minuman semasa mereka berehat. Hai, dalam video ini juga kami akan menunjukkan ruang yang menarik ataupun ruang yang lebih dekat tentang apa yang ada di dalam perpustakaan Tun Raja Uda ini. Jom kita saksikan. Ini merupakan RSG ataupun main lobby. Jom kita lihat apa yang menarik. Sekarang ni kita berada di zon kreatif atau lebih mesra dikenali sebagai zon kanak-kanak. Jom kita lihat apa yang ada di dalam zon kanak-kanak ini. Jom. Untuk kawasan ini, ia direka khas untuk menarik minat kanak-kanak membaca dengan suasana yang ceria dan selesa. Kita boleh lihat terdapat sudut yang sesuai bagi kanak-kanak yang berusia lingkungan 2 tahun ke atas untuk mereka mengasah motor halus. Selain itu, terdapat juga sudut bercerita yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dan belajar dalam suasana yang menyeronokkan. Ini menunjukkan perpustakaan ini bukan sahaja tempat membaca, tetapi juga ruang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kalau anda nak tahu, ruang duduk sini sangat mesra kanak-kanak serta sudut aktiviti yang membantu perkembangan mereka dari segi kognitif dan sosial. Di sini juga menyediakan area yang menarik iaitu Star, di mana tempat ini bakal ditubuhkan kepada kanak-kanak special need. Hebat kan perpustakaan ini? Tidak lupa kepada kanak-kanak yang special. Tapi ketika kami datang, dia masih ada maintenance. Hai, sekarang ini saya berada di ruang baca utama di mana tempat yang disediakan adalah sangat kondusif dan sangat tenang. Kawasan ini menyediakan suasana yang tenang dan kondusif sekaligus membantu pengunjung untuk lebih fokus ketika membaca. Selain itu, perpustakaan ini menawarkan pelbagai pilihan bahan bacaan yang dapat menambah ilmu serta memenuhi minat pembaca.
Ruang ini juga dilengkapi dengan penghawa dingin, meja dan tempat duduk yang sesuai bagi kemudahan orang awam. Lebih penting lagi, tempat ini sesuai untuk semua lapisan masyarakat seperti pelajar sekolah, pelajar universiti dan juga orang awam. Sekarang kita berada di zon digital. Zon ini menyediakan komputer dan juga akses internet kepada setiap pengguna. Jom. Ini pula zon digital yang menyediakan komputer dan akses internet kepada pengguna. Kepentingannya sangat besar kerana ia membantu mereka yang tidak mempunyai teknologi di rumah. Sebagai seorang pelajar, kemudahan ini memudahkan kami melakukan tugasan, mencari maklumat dan meningkatkan literasi digital. Ini merupakan aras 3. Aras 3 boleh digunakan untuk perbincangan berkumpulan. Jom kita tengok. Ini merupakan ruang diskusi. Sebagai seorang pelajar, ruang ini sangat penting untuk membuat tugasan berkumpulan dalam suasana yang lebih tenang, formal dan fokus. Ia juga menggalakkan komunikasi dan kerjasama antara individu. Menarik kan? Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan kemudahan jimat untuk semua pengunjung. Seterusnya kita berada di aras 4 iaitu untuk pengetahuan semua. Pustaka Rajatun Uda bukan sekadar tempat penyimpanan buku tetapi pusat ilmu moden yang memberi manfaat kepada pelajar dan masyarakat. Di sini terdapat pelbagai koleksi buku termasuk bahan rujukan akademik dan bacaan umum. Jom kita lihat. Kepentingannya adalah sebagai sumber ilmu yang mudah diakses oleh semua masyarakat. Ia membantu meningkatkan pengetahuan dan menyokong pembelajaran sepanjang hayat, selari dengan kepentingan pembangunan masyarakat di Selangor. Kawasan ini juga menyediakan ruangan rehat luar bagi menghirup udara segar dan menikmati pemandangan. Itu sahaja daripada kami. Bye. Terima kasih. Sepanjang lawatan ini, saya dapat lihat bahawa perpustakaan memainkan peranan yang sangat penting bagi melahirkan generasi yang berilmu dan juga berinformasi. Bagi saya, kemudahan teknologi yang disediakan di perpustakaan ini juga sangat membantu untuk pelajar dan juga pengguna lain dalam mengakses maklumat-maklumat tambahan yang ada di dalam internet. Saya juga dapat melihat bagaimana perpustakaan ini memberikan perhatian kepada kanak-kanak terutamanya dari segi perkembangan kognitif dan juga kreativiti mereka. Selain itu, ruang pembelajaran yang selesa dapat meningkatkan produktiviti dan semangat untuk belajar. Kesimpulannya, Perpustakaan Raja Tun Uda bukan sekadar pusat penyimpanan buku, malah pusat ilmu yang lengkap dan moden. Ia juga memberi manfaat kepada saya sebagai pelajar dan juga memberi manfaat kepada masyarakat awam yang berada di sana termasuklah kanak-kanak dalam merealisasikan ilmu sepanjang hayat. Bye!